Bagi yang berpendapatan minimum RM1,700 sebulan, pakar kewangan menyarankan supaya menyimpan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan itu. Ini bersamaan dengan RM170 sebulan. Dalam 1 tahun, jumlah simpanan anda sudah menjadi RM2,040. Persoalannya, apa yang anda boleh buat dengan jumlah ini? Dengan RM2,040, anda sudah boleh memiliki 1 dinar emas. Rahsia untuk kaya dengan emas bukanlah cari jalan singkat, tetapi konsisten menyimpan dan fokus pada penambahan gram emas dari masa ke semasa. Dan cara terbaik untuk pastikan simpanan anda tidak bocor ialah dengan menukarkan bentuk simpanan daripada wang tunai kepada emas. Duit sangat mudah untuk dibelanjakan, tetapi emas lebih mudah untuk disimpan. Dengan Public Gold, anda boleh mula menabung serendah RM100 melalui akaun EmasCap. Dari situlah gram emas anda akan terkumpul dan berkembang. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas fizikal, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.